Okay guys, so sekarang aku nak pergi tengok booth ZX Moto. Kalau tengok ZX Moto kat belakang ni, so memang antara motor yang sedang dilihat-lihat oleh semua orang lah. Ni dia ada pamerkan ZX 500 dan juga ZX 820 yang menang dekat World Superbike Championship tu. Jom kita tengok dekat. Tengok bunyi dia guys. Bang. So motor ni datang dengan 3 piston Bunyi dia memang kau-kawan. Alright. Kita tengok ni. Hopefully ada bunyi dia. Kau-kau gila kan. Okay. Ini kita yang macam aluminium dia. Yang ni pula adalah 500cc punya ZX Moto. Orang datang dengan winglet sekali. Okay, ni boleh support dengan downforce lah. Dual disc kiri kanan ada. Okay. Bila satu silisi macam maintain. Plus tadi lagi spek motor ni, tapi motor ni nampak simple je. And ini adalah antara motor-motor yang orang suka tengok lah kat sini. Kau boleh tengok ni. Orang tengok dia punya riding position macam mana. Bang, tinggi berapa bang? Ha? Tinggi berapa? 171. 173. Cuba letak kaki bawah. Sampai sangat. Rendah je, 168 pun nampak bang. 168 pun boleh nampak. 160 pun sampai. Sampai So motor ni rendah lah. Kalau korang apa pemula bagi speaker, memang sesuai lah. Ni macam lebih high demand Dah turun. ground clearance dia rendah. Bawah dia seat rendah. Ini langkah betul sangkut kan. Ni dah lah original tau. Tapi style lah kalau tengok aslinya tau. Style dia position dia. Okay, so dekat ZX Moto punya booth ni lah ini antara yang dilihat-lihat dan itu pun antara yang dilihat-lihat. Yang itu tu dengan yang that one dia macam dia nak tirikan lah.